Antara mereka yang menghadiri pengebumian negara itu ialah Menteri Kanan Lee Hsien Loong dan isterinya Cik Ho Ching serta para pegawai dari Kementerian Ehwal Luar Singapura. Penghormatan terakhir kepada Allahyarham Abdullah bermula pada 10 pagi hingga 1 tengah hari. Awal dari itu, SM Lee meluahkan rasa duka cita yang mendalam atas pemergian Encik Abdullah yang mesra disapa oleh ramai sebagai Pak Lah. SM Lee berkongsi bahawa menjadi suatu keistimewaan besar untuk mengenali Allahyarham secara peribadi. Beliau menambah mantan PM Malaysia itu sudah berkhidmat untuk negaranya dengan penuh dedikasi dan menaiktarafkan kehidupan rakyat Malaysia. Dalam satu catatan di Facebook, Perdana Menteri Lawrence Wong mengiktiraf sumbangan Allahyarham Encik Abdullah kepada Malaysia dari segi sosial dan ekonomi. PM Wong berkata mantan Perdana Menteri itu seorang pemimpin yang dihormati dan sudah membantu ASEAN menyerlah di persada dunia. Beliau menambah Singapura beruntung kerana mempunyai seorang rakan seperti Allahyarham.